Okay, assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel Abang Sado Hartanah. So untuk segmen Sembang Sado Hartanah, hari ni Abang Sado bawakan Cik Fazlan kita daripada Valuer eHarmy. Betul, eHarmy Valuer International. Ya, betul. Alright. So Cik Fazlan kita merupakan Valuer based di Georgetown, Bayan Baru. Office tu dekat Bayan Baru lah. Tapi sebenarnya saya cover, boleh kata Northern Region lah saya cover. Okay, boleh kenalkan diri sikit Cik Fazlan? Saya Fazlan lah, penilai. Ikut pengalaman tu taklah lama mana, dalam 10 tahun macam tu lah. Lama, 10 tahun kira lama lah. Kita buat penilaian ni berkurang macam tu lah. So biasanya memang duk cover area Penang, Kedah, dan utara Perak lah. Utara lah senang cerita kan. Utara lah senang kata. Kebanyakan yang kita buat ni pun dalam retail lah. Maksudnya rumah, landed, mattress, DVD semua tu kita panggil retail. Dan kita juga cover untuk buat corporate punya cases. Corporate tu maksudnya? Macam kilang. Kilang. Macam HQ kami pun kita ada buat juga untuk big cases. Macam kita value port, Westport ke apa, pelabuhan semua. Yang kita punya HQ memang specialize buat valuation yang ni lah, apa kita panggil yang big cases macam tu lah. Okey. Tapi kami di Penang ni banyak buat yang retail punya cases. Retail, motor, rumah. Rumah. Tanah ada buat? Tanah ada tapi tak sangat. Kurang. Saya tak kurang kes ke macam mana? Saya pun memilih kes juga. Okey. Sebab tanah ni dia macam banyak sikit checking untuk kita nak buat ni, dan dia lebih untuk kita nak buat kesalahan dalam checking tu lagi senang lah. Dia tak macam rumah teres ke ataupun rumah certified ni. Kita memang tengok data lah, kita boleh tahu dah. Untuk projek baru pula macam mana? Projek baru selalunya dia tak melibatkan penilaian. Tak melibatkan penilaian lah. Sebab dia kecuali lah projek tu projek baru dah siap dapat CCC, tapi baru ada pembeli. Okey. Maksudnya pembeli tu dia masuk dulu lepas CCC dah dapat kan. Barulah penilaian akan involve lah. Kalau tidak memang tak perlukan penilaian. Okey, ini sedikit sebanyak tentang kerja-kerja hakiki Cik Fazlan kita lah dengan eHarmy Valuer International. Alright. Untuk segmen kali ni kita akan bawakan soalan-soalan yang basic selalu customer dia tanya. Selalunya babak valuer ni more tu dekat owner lah, betul tak? Yang nak jual rumah. Betul. Jadi yang ni kita ke soalan yang pertama nak tanya dekat Cik Fazlan kita. Baik. Okey. Apakah sebenarnya tugas seorang valuer hartanah? Ini basicnya soalan. Tugas dia sebenarnya dia nak tentukan nilai hartanah tersebut lah. Maksudnya dari segi contohnya owner dia nak jual dia punya property dia tu, rumah dia lah. So nak tahu berapa harga yang kita nak jual sepatutnya tu. Jadi kerja penilai ni lah yang kita akan bagi berapa nilaian rumah tersebut. Sebab semua dia ingat penilai ni macam tak ada kerja ataupun orang kata apa kena buat apa dengan juri nilai macam setengah orang kan. Betul. Ramai juga yang tak tahu, dan ramai juga kadang tanya saya sebagai contoh, kami ni buat penilaian lepas pada loan dah lulus baru kami akan main untuk buat penilaian lah. Ya, betul. Jadi selalunya pembeli ke ataupun penjual yang duduk kat rumah yang dia tengah proses jualan tu, dia akan tanya kita balik lah, sebab apa encik main sekarang, maksudnya tak main hari tu ni. Jadi kami pun beritahu balik lah. Dia tak faham proses. Kami beritahu lah sebab awal-awal tu sebelum lulus kita just bagi verbal. Maksudnya kita tengok data semua kan, sekarang ni dah computerized lah, dah ada data semua tu, kita check data. Tapi kita tak main lagi tengok rumah, sebab kalau main TTI semua dah bayar. Betul. Dan semua duk ingat valuer check ni free. Tapi sebenarnya dia berbayar. Tapi kos tu ditanggung oleh pembeli. Selalunya memang akan ditanggung oleh pembeli, tapi dia tengok bank punya package lah. Kadang ada yang dia absorb dalam loan tu. Ada yang kalau ada pembeli yang dia ada cash, dia prefer untuk bayar valuation fee by cash lah. Sebab nak dapatkan value untuk rumah ataupun certain tempat ni, dia perlukan valuation untuk turun padang dan bayar. Kalau ikutkanlah setengah nak report. Nak report saja dia perlukan bayaran lah untuk value turun padang. Itu yang orang tak faham. Itu tugas hakiki seorang valuer. Alright Fazlan, untuk soalan kedua, apakah faktor utama yang valuer lihat dalam untuk menentukan nilai sesuatu rumah?
Dia dalam valuation ni paling penting sekali lokasi lah. Location tu paling penting, apa-apa location. Kita akan tengoklah kawasan tu matang ke ataupun tak matang lagi. Matang ni maksudnya kawasan tu dah lama lah, dah ada amenity, ada sekolah ke, ada kemudahan yang kira kalau kita fikir kita sendiri nak beli kawasan tu, kita rasa macam mudah lah. Market ke kat situ, pasar awam, stesen bas semua, benda-benda lokasi ni yang paling penting lah. Itu yang first yang kita tengok lah, lokasi lah paling penting sekali. Adakah contohlah macam setiap negeri penilaian ni berbeza, macam Penang, Kedah, ada lokasi macam contoh Kedah orang kata ke dalam ke sangat, harga value dia tak sama macam Penang based on pengalaman Fazlan? Memang beza lah. Beza banyak lah property di Penang ni, tambah lagi dalam pulau memang jauh beza sangat lah. Dalam pulau dengan seberang berbeza. Jauh beza sangat lah dalam pulau ni dengan apa seberang. Dan Kedah, orang kata dalam pulau ni tanah makin sikit, pulau pun kecil lah. So dia makin lama makin mahal. Makin mahal lah. Okay. Untuk yang lain, untuk soalan ketiga ni, perbezaan antara market value dan for sale value apa tu? Market value ni dan for sale value. For sale value ni maksudnya kita kena tahu dulu market value ni definisi dia apa, dan for sale value ni apa dia. Market value ni definisi dia ialah bila mana penjualan tu berlaku di dalam arm's length transaction lah. Maksud arm's length transaction ni maksudnya dua-dua tu bersetuju dan dua-dua tu dia tak ada talian persaudaraan. Sebagai contoh, anak jual ke mak, ataupun mak jual kepada anak. Dulu-dulu lah ni jarang lah jadi. Dulu-dulu mak kalau jual ke anak ke ataupun abang jual ke adik, harga tu selalunya akan lagi murah daripada pasal dululah tu dulu. Tapi lah ni jarang lah nak jumpa abang ke jual murah ke adik ni. Semua pun kira ikut value lah. So kalau dulu dia masukkan market value ni, kalau abang jual ke adik harga murah, itu kita tak kira sebagai market value. Kita kira macam haknya normal lah. Maksudnya orang yang tak kenal ni jual transaksi yang genuine tu, memang kita kira tu sebagai market value. Itu market value punya definisi lah. Tapi for sale value ni ialah bila mana dia jual tu dalam keadaan yang terpaksa. Maksudnya selalunya for sale value ni kita akan ambil lebih kurang 80% daripada market value lah. Kurang lagi ke ataupun lebih? Kurang lagi. Dia jual dalam keadaan yang terpaksa nak jual. Sebagai contoh, dia dah nak kena lelong rumah ke. Itu salah satu. Adakah harga value lelong tu sama dengan for sale value? Dia sebenarnya harga lelong ni first value dia akan tengok juga market value untuk nak tentukan harga lelong. Sebab bila kita nak tentukan harga value untuk lelong, bank akan bagi kita instruction lah selalunya. Lelong ni selalunya jadi sebab klien tu dia kira orang kata tak boleh nak bayar. Dia tak boleh pay lah. So bank akan hantar kami instruction untuk kita buat penilaian. Tapi bila kita buat penilaian, kita tak boleh terus bagi dia punya value tu rendah daripada market. Tak boleh. Sebab kita kena bagi dia punya value tu ikut based on market juga. Tapi cumanya bila kita buat untuk valuation lelong ni untuk for sale punya purpose, kita tak boleh masuk rumah. Jadinya kita tak boleh lah ambil market value tu at the par. Maksudnya sebagai contoh, at the par tu kawasan tu value dalam 300,000, kita tak boleh juga letak value untuk rumah tu 300 sebabkan kita kena assumption yang rumah tu mungkin dalam kita tak tahu macam mana sebab kita tak boleh masuk. Mungkin kita ada rosak ke apa ke, selalunya kita akan kurangkan sikit lah. Maybe kita tak dalam 280 ke macam tu lah. Dia adakah dia akan ikut macam contoh hutang lama? Hutang lama tu bahagian yang kedua. Bahagian kedua dah. Value dia tak tengok. Dia tak tengok yang tu dah. Itu antara orang yang buat peminjam tu dengan bank. Kalau katakan dah value dia rendah daripada hutang hutang owner tu. Macam mana? Adakah bank akan letak? Selalunya kes-kes macam ni dia akan jadi untuk dulu tak jadi, kita jarang dengar lah macam ni. Sekarang ni banyak jadi macam ni disebabkan kadang-kadang pembeli ni dia masuk sampai multiple submission ke. Dia beli rumah, maksudnya dia submit 2 rumah sekali dia serentak, dan market value waktu dia beli selalunya dia jadi macam ni bila dia beli dengan developer lah.
developer punya harga jualan ni pun saya boleh katakan lebih kurang 20 ke 30% tinggi daripada market value lah. Selalunya yang terjadi ni kes-kes macam Kimbo cakap tu, antaranya faktornya dia beli direct daripada pemaju. Saya tak salahkan pemaju lah, cuma mungkin projek yang dia beli tu untuk kawasan tu, harga yang dia pemaju jual tu tak market value belum sampai lagi harga macam tu. Maksud tu yang jadi bila dilelong, pada contoh dia baru beli dan tak sampai setahun, bila dilelong market value tak boleh sampai harga yang dia beli. Betul. Itu yang dia kadang-kadang jadi masalah dan depa kena top up balik. Top up banyak yang tu banyak. Okey. Yang ni pula soalan kelima, ramai kata orang fikir harga rumah tu ikut suka owner. Yang ni banyak berlaku. Betul tak? Betul ke tak? Ramai orang fikir bila kena ikut, kadang ikut harga jiran lah. Jiran saya jual harga macam ni. Betul. Apa pendapat? Itu pengalaman saya sendirilah. Bila kami pergi buat inspection, maksudnya kita bila pergi penilaian ni kita kena pergi buat site visit. Dan kadang-kadang selalu lah jadi orang panggil jiran-jiran dia kepo-kepo dia akan keluar katanya buat apa ni kawan. Dan kita akan abanglah kita buat penilaian. Nanti apa-apa akan cakap lah, rumah sana ujung depan tu makcik dengar itu dia jual 500,000, makcik pun nak jual rumah dia jual 500,000. Tu memang selalu lah jadi. Tapi senang kata masyarakat kita ni dia kena tambah ilmu sikit lah, sebab kita ni nak menjual kita tak boleh ikut cakap. Betul. Dengar orang panggil hearsay ni, tak boleh dengar kata jiran tu. Kadang-kadang jiran jadi viewer. Jiran pun kadang dia jual 400 je, tapi dia tak mau kalah, tapi abang jual 4.5 ke 500 je. Betul. Dan tu memang selalu jadi. Yang tu banyak jadilah dalam masyarakat kita. Dalam orang apa, bukan untuk part value untuk rent pun sama juga. And jiran saya jual harga macam ni, siapa saya tak jual harga macam ni? Dengan kondisi rumah tak sama, mungkin keluasan berbeza. Yang tu kena faham. Betul. Saya nak tambah. Mungkin kadang dalam satu taman tu pun dia kadang sebagai contoh rumah teres setingkat, dia kadang dalam satu taman pun dia akan developer tu dia buat banyak fasa, dan setiap fasa tu keluasan tanah tak sama. Jadi kita tak boleh kata jiran depan tu jual harga sekian-sekian, saya pun nak jual harga sekian-sekian. Sedangkan kita kena tengok baliklah keluasan tanah tu berapa, dan kemudian kita kena tengok balik layout dalam rumah macam mana, renovation tu semua tu memang faktor-faktor yang kita ambil kira. Ya, nampak tu. Yang ni kena orang tu kena tambah sikit ilmu untuk masyarakat kita ni, sebab tu pendedahan ni penting untuk semua. Owner-owner ni kena tengok video ni. Okey, soalan ke-6. Yang ni pun banyak juga yang berlaku. Adakah renovate rumah besar-besaran akan automatik naikkan nilai harga rumah tu? Baik, soalan yang bagus kan. Ini semua soalan-soalan famous ni. Dia memang renovation ni dia akan naikkan harga rumah lah. Renovation ni kita tengok juga, renovation buat dalaman saja ke ataupun dia ada buat extension sekali. Extension pun kategori renovation lah. Tapi kalau kata dia hanya buat dalaman punya renovation, contoh buat ceiling, kitchen cabinet, apa atau wardrobe ke, bilik semua buat wardrobe, benda tu kita memang akan kira lah, 100% kita akan kira. Selalunya dia kenaikan berapa persen daripada harga? Dia tak, kita tak fix. Maksudnya kita bila kita pergi buat site visit tu, kita akan tengok balik kualiti jenis macam mana. Bagi contoh kalau ada tukar daripada simen pergi buat tiles tu ada ke tiles 1x1 je ke, 2x2 ke, ataupun dia pergi buat SPC lah. Ni kan ramai orang duk pakai vinyl flooring tu SPC. Benda-benda tu kita akan ambil lah. Dan kita taklah contoh tanya kita kadang buat penilaian ni, kan saya suka kita kena sembang, kita akan tanya tuan rumah buat renovation ni tahun bila dan berapa dah habis semua kan. Tapi bila kita dapat maklumat tu kita dah catat, dan kita tak adalah kira contoh kadang-kadang tuan rumah dah bang saya habis 150,000, tak adalah kita terus ambil 150,000 tu. Selalu owner rumah dia kan begitu, dia renovate 150,000, dia nak value ikut harga macam tu. Kenaikan dia macam tu. Dia tak boleh lah macam tu. Sebab kami akan tengok balik kos-kos dia tu, sebab kadang dalam 150,000 tu dia termasuk kali upah-upah nak bayar indul lah. Betul lah. Bayar indul tu semua. Itu kita tak kira lah. Betul. Kita cuma kira yang dia punya memang kos dia tu lah, material kos dia macam mana. Dan kadang-kadang macam kabinet dapur bagi contoh, kita tengok balik kabinet dapur tu jenis yang mahal punya ke ataupun yang murah punya, kualiti dia tu. Kualiti dia pemimpinan. Macam contoh kalau extension luaran pula macam mana? Kalau kata extension luaran, kita akan minta ni lah, tanya owner adakah dia ada submit untuk approval majlis.
kan. Perlu majlis ni pun satu kemestian lah untuk dia nak extend dapur ke. Kalau katakanlah dia tak ada approval majlis, adakah dikira dia punya extension tu dia yang dalam segi selalu yang saya dapat, jarang lah orang kata tak ada approval. Mereka akan kata ada approval, kata ada. Tapi masalahnya bila kita kata ada tu, mana dia punya mana dia punya CCC ke ataupun apa submission plan ke. Ya, betul. Itu tak ada. Yang tu bila tak ada, yang tu memang kita akan disregard lah. Maksudnya kita tak ambil kira lah. Yang dia extend belakang ke, extend maksudnya value dia tak dikira lah. Maksudnya kita memang disregard, kita tak kira. Okey, dengar tu orang-orang rumah memang rugi. Sekiranya tuan-tuan perempuan yang dengar podcast ni, saya memang cadangkan untuk kalau kita nak buat extension, apply cara yang betul lah, guna saluran yang betul, pergi dekat majlis untuk beritahu apa kata kita nak buat extension. Nanti mereka akan guide tuan-tuan perempuan untuk macam mana untuk nak memastikan yang tuan extend tu akan dikira lah. Maksudnya rugi lah ke depan kalau kita dah buat, kita dah berhabis banyak lah untuk nak extension ni, tapi lain-lain kali kita valuation tak ambil kira. Betul, itu salah satu tips lah. Okey, yang ni soalan ni biasanya rumah tepi kubur ni, tepi T-junction, rumah lot in-lot. Macam mana faktor ni dia pengaruhi nilai-nilai rumah ni? Baik. Benda ni sebenarnya dia ada setengah bank, yang saya tak mau sebut lah bank mana kan. Ada setengah bank, ada memang mereka dah letak guidelines. Sebagai contoh, rumah yang dekat dengan TMB substation, rumah yang dekat dengan rentis, TMB dengan rentis, tu antara negative factor. Maksudnya memang bank suruh kita penilai ni alert benda-benda tu. Tapi dari segi penilaian dia pula bergantung pada setiap company tu berbeza. Macam ada setengah company yang memang betul-betul, sebagai contoh menghadap T-junction, rumah yang menghadap T-junction, dia akan tolak market value lebih kurang 5 ke 10% lah. Ada macam tu. Tapi dia market value ni sekali lagi dia berbeza, setiap company berbeza. Opinion setiap penilai tu tak sama. Macam saya berpendapat untuk rumah-rumah yang macam tu, dia still ada demand. Kalau kata tak ada demand, kalau kita pergi tiap-tiap taman, rumah menghadap junction ni, tak ada orang beli lah. Tambah-tambah lah ni dengan rumah makin mahal. Bagi saya benda tu tak memberi kesan yang besar sangat lah dekat tu peribadi saya lah. Mungkin setiap company lain berbeza pendapat lah, tapi pendapat saya benda ni tak bagi apa efek sangat. So setiap company lain tu dipengaruhi oleh bank-bank yang dia panel tu ke, ataupun dia memang ikut pendapat company tu sendiri? Ikut pendapat bank, dia cuma letak guideline lah. Apa-apa dia akan refer balik dekat penilai. Sebagai contoh, kenapa kita letak value lagi sekian-sekian. Sebenarnya bank ni selagi mana kita boleh buat adjustment dan kita boleh bagi verification kita punya value tu, bank takkan ada masalah lah. Dia selalunya akan bagi masalah bila mana kalau kita quote tu berlebihan sangat daripada market value. Sebagai contoh, market value tu sekitar 500,000, kita quote sampai 20% lagi tinggi ataupun 15% ke tinggi daripada 500,000 bank akan inquiry, dia akan tanya balik tambah-tambah lagi, tengok pula bila dia check balik rumah tu menghadap T-junction ke ataupun rumah tu dengan TMB ke, dia akan jadi masalah. Selalunya kalau selagi mana kita bagi penilaian ni memang ikut market value, tak jadi masalah lah. Faham. Cuma kita akan, let's say rumah tu memang duduk tepi TMB, yang kita akan mention juga lah dalam kita punya mission report, yang kita notice rumah tu ada tepi TMB lah. Macam tu lah, lebih kurang. Cantik. Alright, soalan yang ni, selain daripada kita buat loan, macam contoh buyer dah beli rumah, bank akan tak valuer. Bila masa yang sesuai untuk dapatkan khidmat valuer ni, selain benda tu, selain jual rumah lah? Baik. Sebenarnya kami penilai ni involve dekat bukannya hanya dekat proses jual beli lah. Penilaian ni dia banyak orang kata dia punya tujuan dia, purpose of valuation tu banyak. Kadang untuk orang just nak tahu dia punya aset berapa, aset clarification, maksudnya dia nak tahu total aset. Contoh kalau orang yang kaya yang banyak property ni, just dia nak tahu untuk
setakat law ni aset dia dah berapa, so dia akan engage value untuk main penilaian. Itu salah satu. Ataupun dia baru dia nak jual, ni pun boleh juga tuan-tuan. Contoh kalau tak jual lagi rumah tapi just nak tahu lalu value untuk nak jual rumah tu berapa, juga boleh engage kami untuk main buat penilaian lah. Maksudnya kita akan buat valuation dulu, kita akan bagi satu formal valuation report dekat tuan untuk apa orang panggil apa, untuk kita supaya nak jual nanti tu tak ada dia akan tahu lah, dapat idea nak jual harga berapa, sama ada lebih kurang yang kita report kita bagi tu ataupun rendah sikit kan, itu terpulang lah. Macam kes untuk refinance ataupun pusaka, adakah terlibat sama dengan valuation? Macam refinance kita terlibat. Pusaka selalunya penilai swasta ni tak terlibat lah dengan pusaka. Selalunya pusaka ni terlibat dengan Jabatan Penilaian Kerajaan JPPH lah. Okey. Sebab dia pun nak tentu stamp duty semua tu, Jabatan Penilaian itu JPPH lah yang ni. Okey, faham. Yang cuma refinance memang terlibat lah. Refinance terlibat lah. Okey, faham. Alright. So selalunya berapa lama proses valuation ni diambil? Dia bergantung lah, tengok keadaan. Macam kami prefer bila untuk proses yang jual beli, bila sign SMP baru kita akan pergi tengok, kita akan sign beli lah. Sebab kita pun kadang nak secure kita punya part dulu lah, part value ni. Sebab kadang jadi juga yang baru dalam proses SMP tak sign lagi, kita dah pergi buat valuation, last sekali cancel. So kita tak mahu lah, dah tu buat kerja lah. Kita dah buat kerja dah semua, dah finalize semua, dan siapa nak bear the cost tu lah. So selalunya kami prefer dah sign SMP baru kita akan main buat penilaian lah. So soalannya berapa lama tu dia bergantung lah. Kalau kadang-kadang jadi juga LO sign dulu, maksudnya bila dah sign LO dengan bank, letter offer, bank akan hantar instruction penilaian. Tapi bila instruction masuk, contoh 1 bulan 5 mana masuk instruction, tapi SMP tak sign lagi, contoh lagi 2 minggu ke baru sign, so lepas 2 minggu tu, minggu ketiga ke saya tunggu sign SMP dulu lah. Macam tu lah. Soalnya instruction tu macam value dia akan tanya banker ke dah sign SMP ke belum, ataupun macam mana? Selalunya kita akan involve dengan ejen lah. Kebanyakannya projek sub-sale ni dia akan melibatkan ejen, dan kita akan keep contact dengan ejen, macam mana tuan kes ni dah sign SMP ke ataupun benda-benda tu, nanti ejen sendiri lah. Selalunya ejen sendiri pun akan nasihatkan kami lah, sama ada nak tunggu dulu. Selalunya saya akan dapat nasihat dari ejen, tuan hold dulu valuation sampai sign SMP. Dan stamping semua baru selamat. Baru kita secure sikit. Betul. Itu cara dia. Betul. Okey. Untuk soalan ni, tips untuk pemilik rumah yang nak pastikan rumah dia dinilai dengan harga yang baik daripada perspektif value, macam mana? Apa ni juga? Tips untuk dapat value yang baik. Macam owner rumah nak jual kan, setengah dia tak faham. Saya dapat macam ni, tapi untuk perspektif value tu apa yang dilihat untuk nak bagi tips sikit pada owner yang nak jual rumah ni? Tips dia mudah ya sebenarnya. Value pun manusia juga, so manusia ni memang suka tengok benda-benda yang cantik. Cantikkan sikit lah rumah tu, untuk orang kata nak bagi value tu kalau boleh kira yang dapat lah value yang orang panggil setinggi yang boleh lah, setinggi yang boleh dalam lingkungan market value tu. Jadi sebab value ni kadang dia main tengok rumah pun, orang dia tengok rumah yang tak berseri semua tu, kita pun yalah takkan kita bagi value tinggi-tinggi untuk rumah yang macam tu. Macam tu lah, tak perlu lah. Kalau kata takkanlah kita nak menjual rumah, kita nak renovate kau yang dulu kan, kita nak extend tak perlu lah sampai macam tu. Maksudnya dalam keadaan yang good condition lah, biar kita rumah sedap mata pandang. Sedap mata pandang, good condition pun dah, bagi saya dah cukup dah okey dah untuk market value yang ni lah. Untuk yang ni soalan ni pula dia berkenaan dengan kerjaya ni lah sebagai value ni. Okey. Sepanjang buat valuation ni, apa cabaran yang paling pelik lah atau sukar yang pernah value hadap? Dalam kerjaya ni? Tak ada lah. Orang kata teruk-teruk sangat kena ligat dengan parang apa tu, tak ada. Walaupun saya tengah buat auction ke apa pun tak ada lalu macam tu lagi. Cuma kadang macam kita buat untuk for sale purpose ni, maksudnya bank nak suruh lelong ni kan. Lalunya bila kita panggil, kita nak pergi rumah tu, setengah bank memang letak syarat, walaupun untuk lelong kita kena masuk dalam rumah, kita kena ketuk dulu, bagi surat kan. Setengah bank memang ada syarat macam tu. Dan saya pernah lah juga lalui yang macam
kita jumpa bagi, dan dia panggil kita masuk. Dia panggil kita masuk dalam rumah, sembang dulu, jemur jap. Dia ingatkan kita ni orang yang berautoriti untuk cancelkan. Kena bodek lah. Untuk cancelkan dia punya proses. Dan kita ni betul-betul lah kadang-kadang. Yelah orang kebanyakan orang tak faham kan dia punya proses, macam value ni main celah ni dia pun kerja dia main benda kan. Dia pun kadang-kadang dengan takut lah rumah dengan dia long, kita abang kata saya ni cuma buat penilaian saja, apa-apa tuan ataupun puan boleh pergi jumpa sembang minit dengan bank untuk settle kan. Itu antara pengalaman yang saya rasa 2-3 kali juga lah kita jumpa macam tu. Dengan pelelong lah, dengan rumah yang dilelong. Rumahnya akan dilelong. Tak pernah lagi lah kena ambil dengan parang. Tak pernah lagi lah. Pergi rumah kena ambil dengan anjing. Tak pernah lagi lah. Okey. Untuk yang satu lagi soalan ni, ada tak kes owner marah lepas tu nilai dia tak sama dengan nilai yang dia jangka? Macam dia dapat tu nilai, apa ni? Dia marah value. Ada tak? Disebabkan kita jual beli ni, kita selalunya kita masuk ni part yang orang kata part yang kemudian lah, selalunya ejen yang akan consult dulu dengan owner. Betul, kan bila kita nak jual ni. Dia soalan yang cikgu bagi kat saya ni mungkin soalan yang owner tu sendiri engage untuk nak pivot. Betul. Selalunya saya bila dapat klien yang macam ni, apa yang kita buat, selalu kita akan tanya siap-siap dia punya expectation tu berapa. Sebab kita nak tahu dia sama ada kita boleh meet dia punya expectation ke ataupun tak boleh. Kalau kata dia punya expectation tu memang tinggi sangat pada market value, memang kita akan terang sebelum kita pivot valuation pun kita abang lah range kat dia rumah dia tu sebenarnya dalam berapa, supaya dia tak kecewa dan dia tak marah. Adakah owner dia follow value tu ataupun dia macam tak ada saya nak value tu juga? Selalunya bila kita akan tanya lah kan. Kalau dia kata dia expect tinggi sangat tu, cik dapat mana expectation macam ni, kita akan tanya balik kan. Tapi jaranglah bila kita dah tanya, kita bincang dia elok kan, berapa yang dia nak jual. Bila kita habang dia, kita suggest berapa harga range tu, selalunya mereka akan setuju. Okey lah. Mereka akan tak pernah lagi jumpa. Tak pernah lagi lah. Kaya ketegang betul kan. Tak pernah lagi. Betul. Alright. So untuk next soalan, apakah isu paling banyak value hadapi bila nilai hartanah dengan kampung dengan bandar ni versus bandar? Pernah dapat tak kes value cek belah kampung dengan bandar? Kampung ni maksudnya pedalaman sikit lah kot. Ya, pedalaman sikit. Pernah tak dapat kes-kes yang ke dalam? Ke dalam sebahagian saya banyak buat Penang ni. Ke dalam Penang ni tak apa dalam sangat lah compare dengan kalau kat tempat-tempat lain tu. Contoh kalau kat Kedah ke. Lagi satu pun kalau ke dalam pedalaman ni selalunya dia jarang lah ada property rumah taman, rumah apartmen ataupun rumah flat. Selalunya punya pedalaman ni dia cuma ada tanah, rumah kampung. Dan rumah kampung ni selalunya pun tak ada, depa tak ada approval lah, kita just value tanah. Value tanah lah. Itu pun banyak juga yang owner-owner yang nak jual rumah tapi sebenarnya dia buat atas tanah. Dan bila tanya untuk dia punya plan tanah, plan rumah tu kan, dia tak ada. Jadi dia kena ikut nilai tanah tu lah. Betul. Itu yang setengah owner tak faham yang rumah kampung ni kan. So itulah dia punya penting, main point dia yang penting kena ada plan untuk rumah ni. Okay, next. Adakah pembeli rumah ni perlu ambil tahu tentang report valuation yang beli? Selalunya macam dia akan dapat report kan? Ya, betul. Selalunya pembeli rumah dia akan dapat, kita akan bagi dia satu kopi, sama ada soft copy ataupun hard copy valuation report lah untuk rujukan dia ke depan. Sebabnya ialah dia dah beli rumah tu dan kita bagi value, so memang dia akan dapat lah satu kopi simpanan pembeli rumah tu. Owner akan dapat juga ke kopi tu? Ada pun buyer saja yang akan dapat? Buyer sajalah. Buyer saja akan dapat sebab dia bayar kan? Ya, okey. So seterusnya, macam mana valuation boleh bantu pelabur hartanah untuk buat keputusan beli atau jual? Pelabur hartanah ni selalunya dia akan tengok value di kawasan-kawasan yang membangun dan memang dah matang ataupun kawasan-kawasan yang expected akan membangun. Selalunya saya rasa pelabur ni dia tengok jugalah pelabur tu dia punya goals dia ataupun dia main matlamat tu, game dia tu macam mana. Kadang ada yang jenis nak melabur untuk jangka masa yang panjang, nak pegang property tu lama, ataupun jenis buat pelaburan yang nak main sekejap saja ke, beli atau apa lama nak flip lah. Yang nak flip je nak flip ni
dia pertama saya rasa pelabur lagi bijak pada selalunya mereka akan dapat study siap lah. Mereka akan tengok mana property yang mungkin 30% ataupun up to 50% below pada market value ke. Selalunya property-property yang macam ni lah yang akan jadi pilihan untuk buat pelaburan. Untuk yang flip lah. Alright, ni soalan terakhir untuk Cik Fazlan kita. Okey, kalau beli rumah untuk pelaburan, adakah value akan tengok potensi sewaan juga? Potensi sewaan ni kita akan ambil maklumat tu untuk dalam kita punya rekod. Sebagai contoh, kita bila site visit ya, kita akan tanya, kadang kita berjumpa dengan rumah yang memang dah ada penyewa, jadi kita akan tahulah kawasan ni sewaan berapa, dan benda tu sebenarnya dia dah reflected sendiri dah dekat market value. Selalunya kawasan yang sewa banyak tinggi ni dia memang selalunya kawasan tu pun market value tu memang boleh kata memang tempat-tempat yang memang market value yang tinggi jugalah. Dia jaranglah jadi market value tempat market value pun yang orang kata suan-suan kuku saja ni tapi sewaan tinggi. Memang jaranglah jadi macam tu. Betul. So yang tu sedikit banyaklah soalan yang general yang berlaku dalam bidang hartanah ni. So ni untuk site valuer. So last Fazlan, Cik Fazlan nak tanya Cik Fazlan macam mana nasihat pada Cik Fazlan pada buyer ataupun owner tentang pentingnya valuation rumah ni. Nasihat sikit secara orang kata secara tuntasnya. Tuntasnya saya rasa untuk untuk jalan selamat lah. Kalau kita nak jual kita punya property ni, engage agent lah paling senang. Ni Cik Zul kita ni memang agent yang pengalaman. Engage agent supaya dapat informasi yang tepat, sebab kan selalunya penjual dia tak ada direct access kepada penilai. Dan selalunya bank yang akan banyak berkomunikasi dengan penilai ni lah, pihak bank dengan pihak ejen. Jadi pembeli saya sarankan juga kalau nak beli property itu memang mintakan nasihat pada ejen macam mana dengan dari segi harga, dari segi value, untuk supaya dapat beli pembelian yang orang panggil pembelian yang berbaloi lah. Macam tu. So itu dia geng. Ini sikit sebanyak tentang valuation, dan banyak part valuation ni selalunya part kepada owner lah yang nak menjual rumah. Selalunya part owner ni dia ada a few things yang dia kena faham sebelum dia nak menjual rumah. So semoga sedikit input ni, sharing ni daripada Cik Fazlan kita dapat owner-owner rumah tengok, dan buyer pun boleh tengok juga untuk dapatkan sebelum aku nak beli rumah aku kena tahu dulu. Yang tu pun penting juga. Sebab tu kita nak try sharing benda ni dengan owner, dengan buyer, dengan semua di luar sana. Dan ejen pun boleh juga. Untuk ejen pun boleh belajar juga. Pentingnya check value sebelum jual rumah. Itu pun penting juga. Tengah ejen dia tak check. Dia bergantung kepada agensi lah. Saya dah cakap pun takut lagi ada agensi yang tak rasa. Benda ni dia kadang ikut lah. Kadang agensi dia banyak latihan, banyak bagi talk dekat dengan ejen tu. Kita boleh nampak lah mana agensi ejen yang macam orang kata tahu banyak benda, dengan ejen yang kadang memang tak tahu apa sangat. Dia buat bersih dia. Yang penting buat bersih dia ambil lah. Pun nak check value tu dia je bagi je apa yang dia ada. Macam tu lah. Itulah sikit sebanyak untuk sharing dengan Cik Fazlan kita. Itu pentingnya. Siapa-siapa yang nak check, bukan nak check, boleh contact direct lah. Boleh lah kita mana ejen yang memang kita nak kenal ataupun yang kita sentiasa berurusan tu. Contohlah kalau macam owner nak cari Fazlan, boleh tinggal nombor phone. Sebenarnya untuk owner kita memang kita menyediakan khidmat penilaian. So kita ada charge lah. Yalah. Okey, siapa-siapa owner yang nak check, nak dapatkan report lah, bukan percuma punya check yang nak dapatkan report valuation untuk property anda sebelum nak jual. Tapi kalau kata nak tahu range tak ada masalah, kita boleh tolong. Boleh tolong. Dan ni jenis yang betul-betul yang report. Yang nak report boleh contact Cik Fazlan. Saya akan tinggalkan nombor phone dalam video ni. So boleh tengok orang kata video ni sampai habis, dan kita akan tahu lepas ni macam mana kita nak buat proses jualan rumah tu dah. Ada idea dah sikit. So terima kasih Cik Fazlan banyak untuk masa. Sebab apa? Sebab kita nak sharing benda ni supaya penting untuk anda semua di sana. So lepas ni kita akan jumpa pula next guest kita, siapa dia? Nantikan video Sembang Sadu Hartanah di channel Abang Sadu Hartanah. Jumpa next video, geng. Assalamualaikum.